Geng, so ni mono yang asal dia pakai kat motor tu. Welcome back to my channel. So macam kau tengok depan aku ni ada dua Okay, so dah siap pasang. Sekarang ni kita nak bagi owner rasa dulu. Main duduk si test dulu, keras ke lembut ke. Test dulu. Turun lah. Lanjut. Okay. Rasanya anjing banget. Okay. Okay, mantap. Ini macam Sebab yang benda ni
menggunakan tiga tangan nak pasang dia ni. Ni pun tak apa center sangat ni, dia macam sengit sikit. Tak tahu kenapa. Bodoh. Dia banyak renggang lagi tu. Nanti kita alter sikit-sikit Dia renggang sikit. Dia punya dalam ni pun tengok lari tak sama. Motor ni macam laku tu. Mono so far okey. Cuba tak test lagi. Ni nak buat apa ni? Ni apa benda ni kau yang buat semalam? Sial lah kan. Memang tukar-tukar LED. Semalam aku cabut saja cabut. Tak tahu dah tanggal. Motor aku cupu. Aduh, buat alah nak kena buka balik. Lembut sangat. Dia punya lampu ni masih orang kata macam sengit sikit. Cover exhaust tak ada lagi. Ni dia tengok pasang belah depan tadi dengan ketatkan handle sikit. So LCV1 ni memang kalau nak bagi lawa memang banyak sikit modal nak kena buat ni. Agak-agak ni modal berapa meh? Tak tahu lagi. Next project apa ni meh? Banyak lagi. Banyak InsyaAllah ada konten untuk LCV1 ni, InsyaAllah. Kita buat apa pada macam ni sampai je lain lah. Tak nak convert S1R meh? Mantap lah. Lampu dah S1R lah. Mana tahu tiba-tiba depan pun S1R kan. Kita tak tahu. Tunggu 8K modal. Tunggu 8K modal Okay. Nice. Lampu pun dah siap pasang. Mono pun dah siap pasang. Kau nampak lawa sikit kan motor dia. Sorry lah motor dia kotor sikit sebab biasa motor orang pergi kerja kan, untuk ulang alik kerja. So dia tukar mono pun sebab mono dah lembut semua kan. Lampu tu just accessory je bagi apa orang kata nampak lawa. Untuk bagian lampu dia ada 3 getah tau. 3 getah tu kau tak boleh pakai lah. Selok tak payah pakai, kau buang je. Simpan lah, selok simpan. Masukkan dekat lampu LCV1 asal. Kalau korang pakai, dia bukan apa, dia macam tak berapa nak gap untuk cover set tu. Dia akan kembang and risiko untuk dia cabut tu tinggi lah. Bila kau cabut getah tu, so far dia boleh masuk tadi. So lama gak kita orang buat, sampai kan guna 3 orang. Seorang tahan, seorang pegang, seorang ikat. Dia 2 orang pun boleh, cuma kena pandai lah. Sebab aku LCV1 ni masih lemah untuk part cover set. Memang skru LCV1 ni banyak gila. So pada korang, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okay, see you the next video. Assalamualaikum, bye. Kalau barang aku boy, aku mau jolly, aku ada fly tank, satu yang support.